Kereta lama ni dia ada bagi sentimental value. Itulah tempat dia. Kita nak jual pun sayang kan. Memang Kereta bagi anak pakai dia nampak hari-hari. Tapi sentimental pun kalau membahaya. Tak boleh. Tak payahlah. Ya. Kereta saya sudah 26 tahun. Tapi masih good running. Saya tak kira siapa pun boleh bawa untuk dalam family. Dan kereta ni memang tip top condition. Walaupun usia dia telah 26 tahun. Meter dia boleh pergi macam gini. Lebih kecil gini. Itulah sebab dia saya beritahu lagi pada penjagaan awal. Itu yang paling penting lah. Yes. Jadi untuk Cik Rahmat, pastikan kereta tu tak ada masalah teruk sangat lah. Kalau ada masalah, baik jual aja lah. Nanti dia akan tukar enjin. Orang yang beli baru dia tukar je. Sekarang ni kereta baru sekarang dia punya penjagaan pun ada beza ke? Tak, sama. Penjagaan untuk penangkan kereta baru, bagi kereta baru bergantung kepada jenis dan model. Ada yang masuk terus dia menggunakan fully sintetik, ada yang masuk semi sintetik, ada yang guna mineral. Jadi pilihlah yang mana mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ya, kena kenali kenderaan tu dululah. Tepat sekali. Kenali kenderaan anda. Kocik pasti selamat. Betul. Okey. Lagi ada soalan-soalan daripada pendengar kita ni. Saya dah simpan satu soalan tu. Teruskan. Itulah cerita pasal cermin lagi. Sekarang ni dia kata banyak cermin yang gelap-gelap ni. Jangan risau. JPJ tak ada apa-apa ke? Jangan risau. Kereta ada 30.2 juta. Yang aktif 20.8 juta. Pegawai pengangkutan jalan campur dengan trafik, campur dengan apa pun tak sampai pun 5,000. Jangan duduk atas jalan. Okey. Sekarang saya selalu balik kampung. Pernah jumpa tak pegawai pengangkutan jalan tepi jalan? Tak adalah. Pasal mereka tak ramai. Tapi kalau jumpa trafik sekali-sekali jumpa lah kot. Pasal nak tanggal speed trap ke apa kan. Sebab nak mengawal keselamatan pengguna jalan raya. Ada orang lain yang kawal. Itu yang masalah dia. Cuba kawal sendiri. Self-regulatory. Betul. Self-regulatory. You yang bawa guna kereta, you yang tanggung sendiri. Ikut undang-undang. Garanti you selamat, tak kena saman. Jadilah seorang pemandu penunggang yang dipanggilkan anti saman. Yang ikut undang-undang. Garanti selamat. Betul. Kocik paling selamat. Setuju.